Okey, so ni rupa dia bila dah siap pasang. Pasti memang cantik kualiti dia. Dia punya size pun just nice untuk korang jadikan koleksi action figure. Yang saya suka sebab dia punya artikulasi tu banyak. Maksudnya korang boleh buat pose yang korang suka. Nampak dia punya kaki dia boleh kangkang-kangkang macam ni. So dia punya artikulasi boleh kata semualah. Even kat tapak kaki pun boleh pusing-pusing. Okey, so tangan dia pun sama. So kita boleh adjust lah ikut pose yang kita nak. Kepala pun sama. Boleh. Okay. So dia punya detailing pun cantik. Memang nampak smart. Nampak macam betul. Okay. Pasal memang nice. Saya suka. Pasang dia pun tak susah sangat. Senang je. Kita just sambung-sambungkan saja ikut manual yang dia bagi. Lepas tu dia bagi sekali dengan dia punya tapak ni. Maksudnya kalau korang nak displaykan dekat almari ke apa, senang lah. Dia boleh diri dengan tegak. Kemas macam ni. Memang nice. Action figure daripada Blockies. Yang ni dia version yang Star Wars. Okay, yang ni saya dapat yang Sand Trooper. Okay, yang ni saya dapat yang Stand Trooper. Memang cantik lah. Yang ni dah siap pasang. So benda ni memang korang kena pasang-pasang sendiri lah. Tapi tak susah pun. Manual dia dah bagi macam ni. Just follow saja dia punya manual. Memang senang. So yang ni dia blind box. Kalau beli satu dia akan dapat salah satu lah. Dia akan banyak pilihan dia. Okay, kalau beli yang ni, kalau beli satu dia consider blind box lah. Maksudnya dia ada lebih kurang adalah 9 pilihan macam tu. Tapi dia ada juga yang dapat secret. Yang ni saya dapat yang Sand Trooper. So kalau korang nak boleh consider dah dapat. Tapi kalau korang nak banyak karakter boleh beli yang 9 terus. Dia dapat satu kotak macam ni. Okay, dalam ni dapat ada banyak. Okay, ni ada 9. So korang boleh dapat semua karakter. Cuma yang secret je lah yang ikut nasib. Kalau dapat memang terbaik lah. Okay, yang tu akan dapat yang Darth Vader yang hologram. Memang special, susah nak dapat. Tapi kalau yang ni pun dah cukup cantik dah. Nampak dia punya design dia. Saya suka sebab dia punya artikulasi dia tu memang detail. Dia punya finishing pun detail. Lengkap dengan aksesoris. Semua boleh gerak. Kalau kita nak letak atas. So dia punya tapak ni pun dia bagi sekali. So dia boleh diri dengan kemas lah. Diri dengan stabil. Memang cantik. Dia punya kualiti pasti memang terbaik lah. Pasang dia pun tak susah. Senang je. Dia punya harga pun okey. Tak mahal sangat. Kalau korang berminat boleh dapatkan dekat link. Okey, terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa, tekan button like dan juga tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat untuk buat video-video lain. Semoga jumpa lagi dekat video lain akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.